akan membaca SK Kem Terendah 1. Mari kita saksikan. Engkaulah sandaranku terindah, teman setia. Bersama dengan Adudu. Beri tepukan pada mereka. Berarti dalam hati kita semangat kian membara. Genggamlah tanganku, lepaskan kuasamu. Persahabatan ini takkan ada terganti. Engkaulah pejuang sejati. Engkaulah sandaranku terindah, teman setia. Bersama selamanya, percaya kebolehan diri. Bersama kita tempuhi melewati masa yang berarti. Bersama saya ialah Cikgu Noridawati selaku penyeras program untuk berkongsi tentang program yang dijalankan pada hari ini. Terima kasih Cikgu kerana sudi meluangkan masa pada hari ini. Apakah objektif utama program Nilam dan kempen galakan membaca tahun ini? Okey, terima kasih adik Muhammad selaku wartawan TV PSS pada hari ini. Okey, kita punya program Nilam kita dan amalan baca kita adalah bertujuan untuk membina tabiat membaca di kalangan murid serta melestarikan budaya membaca berkualiti di kalangan murid sehingga ke akhir hayat mereka. Itulah objektif kita pada hari ini. Bagaimanakah program ini dapat membantu murid membina minat membaca? Okey, program ini kita tengok daripada perkataan Nilam, Nadi Ilmu Amalan Membaca. Jadi dengan kita punya program ini, murid-murid akan mula menyemai budaya membaca dan menanamkan minat sehingga mereka dapat meningkatkan ilmu pengetahuan mereka. Jadi bacaan mereka akan dilaksanakan pada setiap hari lah, seperti kita jalankan program setiap pagi iaitu Early Bird lah. Apakah harapan cikgu terhadap pelibatan murid dalam program ini? Okey, dengan ini saya berharap kita program ini dapat menyemaikan hobi membaca di kalangan murid kepada mereka dan jadikan satu amalan harian mereka lah, sehingga dapat tingkatkan ilmu pengetahuan mereka di suatu hari nanti. Diharapkan program Nilam dan kempen galakan membaca ini dapat memupuk budaya membaca dalam kalangan murid SK Kem Terendah 1. Saya Muhammad, wartawan TV PS Kem Terendah 1. Sekian, terima kasih. Kita bersama setia selamanya. Di suatu hari nanti. Terima kasih Cikgu Nadia.